Pergi Sarawak ni banyak benda first time. Makin lama knowledge tu macam-macam kita dapat kan. Tambah lah. Kita dapat pergi rumah panjang tu kepercayaan ni yang lain. Pergi rumah panjang ni kepercayaan ni lain. Okey. So diorang lain tau. Kau pergi time tu hari gawai. Wah, hari gawai meriah. Meriah. Memang semua orang berkumpul dalam satu tempat. Menteri diorang datang. Kau pergi tempat-tempat tu macam menarik lah, menarik. Culture diorang ni sangat menarik. Kita pun tak adalah fikir pasal culture ni sangat kan. Tapi bila kita dah kena buat travelog, jadi kita selamilah 13 culture ni kan. Padahal berapa banyak lagi ada diorang kan. Padahal baru 13 tu. 13 tu. Lepas tu diorang punya apa? Perempuan-perempuan diorang pun kan. Maksudnya yang bini-bini orang dekat tu semua kerja bercucuk tanam tu macam lelaki lah. Asak lah. Rasak. Bawa kadang-kadang kita tengah syuting ni kan. Shoot dekat rumah panjang ni, tiba-tiba perempuan dengan lelaki balik kan. Bawa parang macam tu. Rugged gila lah diorang. Ada yang kau pergi tempat tu, rumah panjang tu, ada satu rumah tu dia macam tutup je tau. Kalau tidak siang dia buka, malam dia buka kan. So dia tutup je. Lepas tu dia orang kata yang ini dia punya Owner ke? dia punya husband baru meninggal. So jadi dia kena berkabung 40 hari. So malam tak boleh keluar. Maghrib je kena masuk rumah, tutup semua. So kepercayaan dia orang adalah bila time senja, nanti dia akan datang balik. Husband dia tu? Husband dia tu. Okey. So nanti dia akan tabur beras. So nanti dia akan husband dia akan balik ambil macam itulah. Beras ke apa macam itulah. So dia akan balik. Kepercayaan dia orang itu 40 hari kalau tak silap. Lama juga. 40 hari macam itulah. Malam dia tutup lah. Malam je tutup. Tapi betul lah, Sarawak ni Kodi memang banyak orang kata kepercayaan yang kita sendiri tak boleh nak fikir dengan logik. Betul. Kau nak logik kan tak boleh benda-benda macam tu kan. Tapi menarik lah. Pergi dapat tengok apa orang acah tattoo manual kan. Manual. Dia pakai apa? Kalau kita tengok orang pakai mesin kan. Tak, ini dia pakai macam jarum. Lepas tu dia ada kayu, lepas tu ada ketuk-ketuk sikit. Ketuk. Oh, dia okey lah. Dia okey lah. Sampai nampak bentuk. Sampai dapat bentuk.